Assalamualaikum. Saya Zul Huzaimi Marzuki dan ini adalah biodata selebriti saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Zul Huzaimi Marzuki. Nama pentas saya pun Zul Huzaimi juga. Tarikh lahir saya biasalah 4 Disember 1978. Tinggi saya 178 cm. Saya asal Greek Perak, dari Greek Perak, dan saya membesar di Greek. Saya sekolah di Ipoh juga, dan seterusnya saya terus berhijrah ke Kuala Lumpur seawal umur saya 18 tahun. Saya anak kedua dari 12 adik-beradik. Kegemaran saya memang saya ni suka outdoor. Saya bukanlah tak minat indoor. Memang saya tak tahu, saya tak pandai main game, saya tak pandai ini kan. Kalau kau ajak main snooker, pool pun saya tak berapa pandai. Saya lebih minat pada outdoor punya aktiviti. Golf, horse riding, scuba diving, camping, ride, benda-benda yang outdoor semua kan. Sport pun saya main yang outdoor juga. Bola, saya main takraw, saya tenis, macam tu. Saya makan ni bukannya demand sangat ataupun pelik-pelik sangat, tak ada juga. Sebab arwah nenek saya dulu, saya tinggalkan dia kan, arwah dulu dia setiap pagi memang bermula dari malam actually kan, malam, pagi jual nasi lemak. Jadi makanan saya adalah pagi tu nasi lemak, tengah hari nasi lemak, malam tu kadang nasi putih lah, tapi lauknya adalah sambal nasi lemak yang dibuat pagi tadi, ikan bilis, ada sikit telur dadar ataupun ikan goreng temenung, macam tu je. Kalau tak makan nasi lemak pun makanan saya simple aja, iaitu nasi putih, ikan bilis ataupun ikan goreng ataupun telur mata, kicap, dah settle. Saya memang makan yang simple. Cuma lah bila dekat umur-umur yang macam ni kan, saya kurang kalah nasi tu, ganti kalah benda-benda tu dengan benda lain yang saya rasa macam buah. Saya memang buatkan buah ni macam saya punya makanan utama lah sekarang ni. Tambah temikai, benda-benda yang saya rasa boleh bantulah mengekalkan apa saya punya itulah, berat badan saya ni makin, yelah kita tak tahu kan usia macam mana kan. Cuma saya tak minat lah dengan kopi. Memang saya bukan kopi drinker lah. Kalau cakap minum apa, minuman saya simple je. Saya dulu sirap, sebelum tu Milo Ais. Bila Milo Ais dah tak layan dah, saya sirap biasa, sirap kampung. Sekarang ni saya kalau dah lately ni lah, saya dah start lebihkan air masak, air putih sampai saya ni wife saya dia beli, orang betul saya pun beli juga cordial sirap tu. Tak teranjak dah dulu. Kalau kata seminggu tu, saya ingat satu botol besar tu cordial tu habis tu saya bedal tu. Tapi sekarang ni tak teranjak dah, tak beli dah pun. Saya balik-balik air masak. Saya rasa macam dah sesuai lah air masak tu dengan saya kot sekarang ni. Saya dulu kalau ikutkan, memang cita-cita saya nak jadi seseorang yang mana saya lihat di kelompok family saya, pakcik saya polis, askar kan, pakcik sebelah mak ke belah ayah ke, ramai yang berpangkat-pangkat tinggi dalam penjawatan mereka, terutama dalam ketenteraan. Lieutenant Colonel lah, itulah, macam-macam lah. Saya pun tak tahu punya level-level lah. Saya dah kata apa, tak tahu dah, tak ambil kisah. Tapi dia orang memang kalau nak pergi kerja tu kan, ada je orang datang jemput dekat depan rumah, siap berkawat lagi tabik dia kan. Rasa macam memang cerita saya ni awal-awalnya memang nak jadi tentera.
Dan saya pernah dapat panggilan untuk Navy di Lumut, tapi saya tak pergi sebab saya rasa saya perlukan cita-cita yang saya dah idam-idamkan dari sekolah lagi kan. Saya nak menjadi seorang pengarah teater awalnya dulu. Terkejut cikgu saya macam, pengarah teater yang semua orang minta tulis kat situ kan, cita-cita askar lah, polis lah, apa semua kan, doktor lah ni kan, pilot lah. Memang pilot pun one of the saya punya ni. Sebab itulah saya sekarang ni dalam pengangkap udara kebangsaan, Sekretariat Kelana Udara, dan saya pun ada kumpulan udara saya sendiri iaitu Kelana Eagle Setiawangsa, yang mana ahli-ahlinya pun ramai yang di kalangan selebriti, influencer, kru-kru teknikal. Minat saya dalam bidang-bidang ketenteraan ni memang sangat mendalam. Namun saya tak dapat nak teruskan. Saya kalau ikutkan, kalau saya tak jadi seorang ni, mungkin saya bukanlah seorang tentera tu harus di lapangan yang kita tahu kan, senapam semua. Mungkin saya dalam pengajaran, jadi lecturer ke, dalam mata tentera diraja ke, macam itulah. Saya ni arwah ayah saya seorang guru, mak saya pun mengajar agama juga. Jadi saya terikut-ikut mungkin gitu kan. Saya pernah mengajar juga di sekolah Bukit Bintang Girls School. Saya pernah jadi guru di kampung saya sekejap, menggantikan cikgu yang cuti bersalin. Benda-benda macam tu saya rasa minat, dan saya pun kerap juga mengajar kelas-kelas yang saya buka sendiri, terutama lakonan lah kan. Dan banyak juga talk yang saya buat di kolej-kolej. Jadi minat saya tengah mengajar ni memang tinggi lah. Mungkin kalau saya tak jadi seorang pelakon pengarah, nulis skrip dan sebagainya ni, dan si hiburan ni, saya mungkin beranjak dalam bidang ketenteraan, tapi dalam skop mungkin muzik, mungkin mengajar apa-apa kan, duduk jadi facilitator ke, jadi tutor ke, lecturer dalam ketenteraan mungkin. Warna kesukaan saya ni tak banyak. Memang saya favourite saya ni, betul-betul favourite lah hitam. Hitam bukanlah satu kategori warna sebenarnya. Hitam bukan warna. Selain daripada hitam tu ada biru gelap sikit, dan merah. Tu antara favourite colour lah. Merah ni jarang sangat lah. Dia merah ni sebenarnya lebih kepada benda-benda kecil. Dia bukan baju merah, seluar merah, pelik lah. Tak nak macam tu. Saya mungkin topi merah, ada kasut mungkin merah sikit. Dia macam tu, merah-merah yang jadi benda tambahan. Banyakkan baju saya simple je. Kalau tak warna gelap-gelap, warna earth colour kan. Saya macam tu lah. Saya jarang warna-warna pop. Saya bukan warna-warna pop tu. Kalau saya muncul di depan event ke, kaca TV ke, tu lain lah. Tapi kehidupan saya memang kebanyakannya seluar hitam kan, t-shirt. Memang saya, itulah Zul kan. Bakat termendam orang tak tahu adalah saya ni memang pakar main gasing. Gasing tradisional, bukan yang gasing piring tu, bukan. Dia gasing kampung biasa kan. Yang tu orang panggil jambu apa, gasing macam itulah. Gasing, saya tak tahulah nama spesifiknya apa kan. Ada setengah panggil gasing gitu, gasing gini. Tapi kat kampung saya tu waktu fenomena, saya kecil lagi waktu tu, memang itu adalah legasi-legasi abang-abang dulu, yang mana pokok jambu batu tu pastilah menjadi, orang kata, sasaran kepada mereka untuk membuat body dia tu. Dan kita buat sendiri. Dia tak adalah beli kat kedai tu, dia kayu biasa, mungkin kayu resak, kayu papan biasa kan. Dia buat kayu blok yang lembik-lembik kan. Tak nak, sebab kita nak yang palu punya. Ini bukan cikai-cikai, bukan main-main apa acah-acah, tak ada. Ini memang pro-pro ni, di mana kita ambil
paku atap yang ada kan, atap kan ada paku atap yang ceiling kan, kita buang atas tu, kita masukkan dalam tu, kita skill balik bagi ni tajam. Sebelum kita nak mula tu, kita kena tumpulkan dia dulu, gesek dekat pipa batu kan, ambil lesen. Lesen ni kita baling sebelum gasing tu cecah ke tanah, kita dah tarik, zus, dia kena berpusing di atas tapak tangan ni. Siapa yang habis dulu, dia kalah, kena letak kat tengah dalam bulatan. Tinggallah beberapa orang. Okay. Cukup dalam 5 orang, kita main dalam 10 orang, 12 orang macam tu lah. Cukup 5 aja, yang lain tu pegang. Okay, dah start. So, payung. Kita ada geng-geng lah, nak keluar kita punya ke boleh, ataupun kawan-kawan kita, ataupun macam mana. Pam, pum, pam, pum. Kalah lagi, paku. Okey, korek lubang, sap, letak tu gasing. Awal-awal dah cakap lah, declare lah 3, kita main 3-5-5. Maksudnya kalau kalah kali pertama 3. Pam, pam, pam. Okey, lepas tu kali 5 pula. Pam, cap. Ni tajam ni, pakunya ni punya gasing ni. Cap, cap, cap. Sebab itulah kita pilih body dia dari pokok jambu batu. Sebab dia keras. Kalau yang beli kat kedai tu, yang kata 3 sekali pakuk je, macam itulah. Jadi banyaklah lubang-lubang yang berada di body gasing tu kan. Kalau yang licin je kan, tu terror lah tu. Maksudnya kau tak pernah kena pakuk lah. Dan saya mustahil lah semua. Terror kan. Jadi ada lah kena pakuk juga. Tapi itulah, kita ski balik, levelkan balik, leveling balik, buat balancing balik. Kena buat benda tu kan. Tu baru tak tahulah, saya memang pakar dalam bidang tu. Kalau katakan idola saya ni dari kecil, memang tak lepas lari dah. Memang Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee kan. Saya tahu ada yang minat orang lain, ada minat ni. Kenapa saya lebih kepada Tan Sri Dr. P. Ramlee? Sebab pemikiran luasnya yang buatkan saya terpikat dengannya. Selain pada dia kompos ni lagu, kadang-kadang dia buat naskah sendiri kan, kadang-kadang dia ambil dari cerita-cerita yang diberikan oleh Iskandar Isman ke siapa ke kan, dan dia aturkan dialog-dialognya, screenplaynya, dan dia juga yang edit, dia juga yang menyanyi, dia yang main muzik. Jadi saya buat benda semua. Saya boleh main muzik, sosok je lah. Saya boleh menyanyi, saya boleh kompos lagu, dan saya boleh mengarah, saya boleh berlakon, saya boleh buat skrip, saya boleh edit. Dan Alhamdulillah pada tahun, tak silap saya, 2013 macam tu, antara 13-14 saya dapat anugerah Jiwa P. Ramlee. Waktu tu ada satu festival drama-drama tentang P. Ramlee, dan saya yang dipilih lah sebagai Jiwa P. Ramlee, kerana dalam movie Super Tele tu yang saya involve sebagai komposer lagu. Saya buat lagu sendiri, saya menyanyi, saya berlakon, saya mengarah, saya buat skrip semua. Jangan lupa like, share and subscribe channel YouTube Aida Production.